Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharap murid-murid sudah pun bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita dalam subjek Bahasa Melayu bersama Cikgu Rafidah. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan mempelajari Unit 2, Kerjasama Eratkan Hubungan, tajuk Kita Boleh, Standard Kandungan 2.1, Asas Membaca dan Memahami, Standard Pembelajaran 2.1.1, Membaca dan Memahami Maklumat Tersurat dan Tersirat untuk memberikan respon. Kemahiran kita pada hari ini ialah kemahiran membaca. Objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan 3 respons. Kriteria kejayaan, murid dapat mengenal pasti 3 maklumat tersurat dan tersirat. Baiklah murid-murid, tanpa melengahkan masa, murid-murid buka buku teks Bahasa Melayu tahun 5, halaman 8. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu Kita Boleh. Mari kita membaca bersama-sama. Afifi, Kaijun dan Tinesh menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Sebelum perlumbaan, mereka diberi taklimat. Okey. Afifi, Kaijun dan Tinesh, 3 orang sahabat ni akan menyertai perlumbaan basikal dalam komuniti kejiranan taman mereka. Jadi sebelum perlumbaan tu berlangsung, mereka telah diberikan beberapa taklimat. Mari kita baca apakah taklimat yang diberikan kepada mereka. Ya, ada 2 taklimat yang diberikan. Taklimat yang pertama sebelum perlumbaan dan taklimat yang kedua iaitu ketika perlumbaan. Apakah maklumat yang ditaklimatkan kepada mereka? Mari kita baca. Sebelum perlumbaan, sebelum perlumbaan, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Yang ketiga, basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Kita baca taklimat yang diberikan ketika perlumbaan pula. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan, tempat berbahaya. Yang kedua, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Dan yang ketiga, peserta perlu saling menghormati. Baiklah murid-murid, itu adalah di antara maklumat yang telah ditaklimatkan kepada peserta-peserta perlumbaan basikal. Okey, mari kita baca cerita yang di bawah pula. Kaijun telah memenangi pertandingan ini. Afifi pula hanya menduduki tempat keempat. Tahniah Kaijun, ucap Afifi. Terima kasih Afifi. Mengapakah kamu lambat Afifi? Tanya Kaijun. Peserta di hadapan saya tidak perasan akan arahan papan tanda. Akhirnya dia terjatuh kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Saya tidak sampai hati hendak meninggalkannya begitu sahaja. Jelas Afifi. Apakah tindakan kamu Afifi? Soal Tinesh. Saya telah membantunya agar bangkit semula. Saya juga memberikan kata-kata semangat kepadanya untuk meneruskan perlumbaan ini. Jelas Afifi. Wah, kami sangat bangga akan semangat setia kawan kamu Afifi, ucap Kaijun dan Tinesh. Rim tayar basikal kamu kelihatan bengkok. Bahaya untuk kamu tunggang, kata Kaijun. Betul Kaijun, kalau begitu saya akan meminta bantuan ayah saya untuk membawa basikal Afifi pulang dengan kenderaan pacuan 4 roda, kata Tinesh. Terima kasih Kaijun, Tinesh, balas Afifi. Jadi murid-murid, begitulah perbualan di antara 3 sahabat yang menyertai perlumbaan basikal antara komuniti kejiranan taman mereka. Okey. Dalam pertandingan ini siapa yang telah menang?
Ya, Kak Jun telah memenangi pertandingan ini. Manakala Afifi, bagaimana dengan Afifi? Afifi mendapat tempat keempat. Apakah sebab Afifi mendapat tempat keempat? Kerana peserta di hadapannya tidak perasan akan arahan papan tanda yang akhirnya terjatuh. Kerana apa? Kerana terlalu laju ketika menuruni bukit. Jadi Afifi tidak sampai hati untuk meninggalkan peserta tersebut lalu membantunya dan menyebabkan Afifi telah tewas dalam perlumbaan tersebut. Walaupun begitu, sikap Afifi ni boleh dipuji kerana mempunyai semangat setia kawan dan suka membantu orang. Okey. Baik. Seterusnya, aktiviti kita tengok maklumat yang di bawah ni. Okay, nampak tak maklumat di bawah ni? Okey, kita nak mencari maklumat tersirat daripada maklumat-maklumat yang diberikan dalam petikan. Apakah itu maklumat tersirat? Okey, baik anak-anak. Mari kita teruskan dengan maklumat tersirat. Baiklah murid-murid, pada halaman 8 itu tadi kita ada maklumat yang diberikan dalam kotak yang berwarna kuning. Betul tak? Okey, semua orang boleh tengok dalam kotak warna kuning tu. Kita tengok maklumat yang diberikan semasa taklimat kepada peserta perlumbaan basikal. Okey, kat situlah kita nak cari maklumat tersirat. Maklumat tersirat tu maksudnya mengapakah dia berkata begitu? Kenapa? Mengapa? Apakah sebab? Okey, itulah maklumat tersirat. Okey, kita tengok ayat yang pertama, sebelum perlumbaan. Okey, sebelum perlumbaan, maklumat yang diberikan ialah peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik. Okey, kenapa peserta perlu mempunyai kesihatan yang baik? Itulah maklumat tersirat, ya. Okey, peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar, kita tambah perkataan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Okey, bila kita mempunyai kesihatan yang baik, barulah kita boleh berlumba dengan sepenuh hati. Jadi maklumat tersiratnya ialah, tersalin balik ayat yang pertama tadi, peserta mesti menjaga kesihatan sebelum perlumbaan agar dapat mengekalkan tumpuan yang baik semasa perlumbaan. Okey, apakah respon? Responnya ialah peserta dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Bila kita sihat, kita pun dapat memberikan fokus terhadap perlumbaan dan dapat mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Ini adalah maklumat tersirat dan respon yang pertama. Okey, murid-murid, kita pergi kepada maklumat yang kedua. Maklumat yang kedua, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat. Okey, peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat sentiasa masa menunggang basikal. Okey, semula ya cikgu gariskan. Peserta perlu memakai pakaian yang sesuai dan selamat semasa menunggang basikal. Okey, maklumat tersiratnya. Kenapa peserta perlu memakai pakaian sesuai dan selamat? Okey, peserta mesti menjaga keselamatan diri sebelum perlumbaan dengan memakai pakaian yang sesuai dan selamat supaya dapat melindungi tubuh daripada kecederaan. Okey, semasa perlumbaan mestilah kita memakai pakaian yang sesuai ya dengan aktiviti perlumbaan tersebut. Takkan kita nak pakai baju kurung pula, orang perempuan pakai baju kurung ke pula untuk menyertai perlumbaan. Murid lelaki, orang lelaki pakai baju Melayu ke pula untuk menyertai perlumbaan. Okey, tak sesuai. Jadi kita perlu memakai pakaian yang sesuai. Okey. Baik. Kenapakah kita apakah respon terhadap maklumat tersirat tersebut? Peserta
dapat mengurangkan impak kecederaan ketika kemalangan. Okey. Baiklah, yang ketiga. Mari kita lihat maklumat yang ketiga. Okey, cikgu bulatkan di sini. Basikal hendaklah dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan. Kenapa kita perlu menaiki basikal yang dalam keadaan baik dan sesuai dengan berat badan? Kenapa? Okey, itulah maklumat tersirat. Kenapa? Peserta hendaklah memastikan basikal dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan berat badan supaya dapat berfungsi dengan baik semasa perlumbaan. Jadi apakah responnya? Peserta dapat mengelakkan bahaya daripada berlaku. Okey, kalau kita berbadan besar, nak naik basikal kecil, sesuai tak? Tak sesuai. Jadi peserta hendaklah memastikan basikal yang dalam keadaan yang baik dan sesuai dengan berat badan dan saiz badan. Okey, supaya dapat berfungsi dengan baik semasa perlumbaan. Yang keempat. Okey, yang keempat, peserta perlu melihat okey. Peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan tempat berbahaya. Okey, kita nak cari maklumat tersirat. Maklumat tersirat tu maksudnya kenapa? Kenapa peserta perlu melihat dan mematuhi papan tanda? Okey, kita tengok. Peserta mesti melihat dan mematuhi papan tanda arah laluan perlumbaan dan tempat bahaya ketika perlumbaan agar dapat mengelakkan kemalangan. Okey, seperti yang berlaku tadi, sahabat Afifi tadi, dia nampak peserta tersebut tak tengok papan tanda kan. Laju je. Akhirnya menyebabkan kemalangan, jatuh basikal. Jadi, apakah respon daripada maklumat tersirat tersebut? Peserta dapat mengelakkan kemalangan berlaku. Seterusnya, maklumat yang kelima, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Okey, peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan. Kenapa? Itulah maklumat tersirat dia. Kenapa? Kenapa peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan? Peserta perlu mengamalkan semangat kesukanan ketika perlumbaan agar dapat bertanding dengan adil. Okey, apakah respon kepada maklumat tersirat tersebut? Peserta dapat menerima kekalahan dan kemenangan dalam perlumbaan. Okey, meningkatkan semangat kesukanan. Okey. Dan akhir sekali, peserta perlu saling menghormati. Okey, mari kita cari maklumat tersirat. Peserta perlu saling menghormati. Kenapa peserta perlu saling menghormati? Peserta perlu saling menghormati ketika perlumbaan agar tidak berlaku pergaduhan. Jadi apakah respon terhadap maklumat tersirat tersebut? Peserta dapat mengelakkan pergaduhan ketika perlumbaan. Baiklah murid-murid, kita telah pun melakukan aktiviti membaca dan memahami maklumat tersirat untuk memberikan respon. Okey, cikgu harap kamu telah pun memahami apakah maksud maklumat tersirat dan memberikan respon. Jadi, aktiviti kamu pada hari ini, murid-murid dikehendaki menyalin, menulis dan menyalin semula maklumat tersirat. Ada berapa maklumat tersirat yang cikgu terangkan tadi? Ya, terdapat 6 maklumat tersirat dan 6 respon. Cikgu nak kamu salin ke dalam buku tulis yang sama kita buat pada minggu-minggu yang lalu. Okey, di sini cikgu tunjukkan terdapat 4 maklumat tersirat dan 4 respon disambung dengan ada 2 lagi yang terakhir, ya, 2 lagi yang terakhir. Jadi jumlah semua maklumat tersiratnya ialah 6. Okey, 6 maklumat tersirat dan 6 respon.
Baiklah murid-murid sekalian, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.